Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada episod pertama Best. Saya Samsul. Dan saya Syafiq. Dan memandangkan ini episod pertama kita kan Syafiq, saya rasa baiknya kalau saya terangkan sedikit sesi Best ni apa sebenarnya. Boleh? So kita dalam sesi Best ni akan ambil masa sedikit untuk bercerita tentang isu-isu semasa. Okey. Yang ada implikasi kepada tahap ekonomi dan juga tahap kesihatan kita. Kita akan fokus pada ekonomi dulu. Ekonomi dulu, betul. Alright. Dan saya kira ramai pun dah terbaca ya. Kita masuk terus pada segmen pertama kita. Boleh. Ramai pun dah terbaca tentang berita yang trending baru-baru ni, iaitu tentang Petronas. Ya. Betul. Petronas bakal laksana right sizing. Apa maksudnya untuk masa depan pekerja Malaysia? Dia sebenarnya kan, kalau kita panggil right sizing ni lah, satu perkataan yang mungkin jarang orang dengar lah. Ya, pada saya kan right sizing ni adalah satu terma yang saya rasa dipilih secara sengaja kerana bunyi dia murni sikit lah. Dia politically correct lah, dia polite ya. Tapi sebenarnya right sizing ni apa maknanya, Syafiq? Okey, pada saya lah right sizing ni kita straight to the point lah. Actually you ada downsizing lah. Ini yang saya nampak dari, bukan downsizing daripada segi syarikat, mungkin dari segi pekerja itu sendiri. Dan kalau kita panggil bahasa pasar lah kan, orang kata company aku dah mula nak buang orang lah Sam. Petronas nak buang orang? Petronas adalah salah buah syarikat GLC yang menghasilkan petroleum dan gas yang antara terbesar di dunia. Dan menurut Syafiq, Petronas dah mula nak buang pekerja. Soalan saya. Ini yang saya nampak lah. Okey, baik. Soalan saya. Alright. Apa maksudnya untuk masa depan pekerja Malaysia kalau Petronas, sebuah syarikat GLC pun dah mula buang pekerja? Okey, dia macam ni. Kalau Petronas, kita kata ada 16,000 nak buang pekerja, dia bukan hanya melibatkan 16,000 ini sahaja, tapi dia juga akan melibatkan vendor-vendor lain. Okay. Sebagaimana yang kita tahu, Petronas ada banyak vendor untuk projek-projek dia. Katalah dia nak kurangkan pekerja dia, secara tak langsung, vendor, katalah saya supply kepada Petronas, saya pun akan affected. Dan apabila saya affected, of course, pekerja saya pun mungkin kenalah right sizing juga. Okey, maksudnya Petronas sebagai sebuah syarikat gergasi GLC mempunyai banyak supply chain, di mana supply chain ni juga akan terjejas. Jadi boleh tak saya rumuskan the net effect daripada berita yang kita baru baca ni ialah sebenarnya yang akan hilang pekerjaan bukan 16,000 lah. Yes. Lebih daripada itu. Saya menganggarkan lebih daripada itu. Lebih daripada 16,000 Dan saya nampak kan implikasi bila satu gergasi ni mempunyai impact, dia mempunyai impact besar pada ekonomi lah. Kerana bila perkara ni berlaku, dia ada satu efek di mana pelaburan daripada luar akan mula hilang confidence untuk inflow of direct investment. So secara keseluruhan saya nampak ada impact daripada segi makroekonomi. Jadi kita ni yang ada kerja tetap, kita lah Syafiq, kita dan juga orang kat luar sana tu, yang ada gaji tetap, yang ada pekerjaan. Kita, saya rasa tak boleh ambil keadaan sekarang ni for granted lah. Betul. Sebab dengan keadaan perang tarif yang dilancarkan oleh Presiden Trump. Dan perbalahan yang berlaku dari segi ekonomi ya daripada Amerika dan China, ada banyak keadaan yang tidak tentu yang berlaku sekarang ni kerana suasana geopolitik. So soalan saya pada Syafiq is what's the best way for us to prepare lah. Ni kita tanya untuk diri kita ni. Betul. Yeah, what's the best way to prepare untuk diri kita? Okey, macam Sam cakap tadi kan, market sekarang sangat volatile dan uncertainty tu adalah sangat tinggi. Kalau kita tengok pada sejak kebelakangan ni lah, the first thing yang kerajaan buat, katalah kita kata dari segi kerajaan lah Islam, pencen dah tak ada. Pencen adalah something yang besar, bukan untuk orang yang sedia ada, tapi maksudnya kalau you masuk government, pencen dah tak ada. So security tu mungkin kurang. Dan baru ni saya dengar, mungkin bulan Jun dia dah mula nak potong subsidi petrol. Ya. Saya pun dengar juga perkara tu. Jadi ini jelas menunjukkan market are very uncertainty dan volatile. Pada pandangan peribadi saya,
kita perlu ada sumber pendapatan kedua ataupun kita panggil new income stream. Maksudnya kita kerja macam biasa, tapi mungkin waktu malam atau waktu weekend kita cari peluang untuk jana pendapatan in case kalau apa-apa terjadi, sekurang-kurangnya kita ada income backup tambahan lah untuk bantu kita. Okey, second income stream lah. Second income Ni orang stream. putih cakap moonlighting. Bermaksud kita Moonlighting, ada betul, kita yes. ada kerja tetap tapi kita cari kerja sampingan. Betul. Second income stream untuk mengukuhkan lagi keadaan ekonomi kita dengan keadaan yang tidak tentu sekarang ini. Betul. So, apa cadangan Syafiq ni? Apa yang patut kita buat ni? Saya tanya untuk diri saya ni. Apa kita patut buat? Macam saya tengok, kalau kita nak start business, kadang-kadang dia punya starting capital tu sangat tinggi. Ini yang ramai orang start. Macam, aku nak berniaga makan sebagai contoh. Tapi modal tinggi, duit tengah tak ada. So cadangan saya ialah untuk sertai mana-mana syarikat dengan entry level yang sangat rendah. Sebagai contoh, SKV. SKV adalah salah satu syarikat yang memberi fokus kepada dua. Yang pertama iaitu kesihatan untuk ummah. Maksudnya kita SKV keluarkan satu produk dan produk ni adalah untuk membantu meningkatkan kesihatan masyarakat ataupun kita kata ummah. Dan bukan itu sahaja, SKV juga menyediakan satu platform supaya yang mana nak cari pendapatan ni boleh sertai platform SKV iaitu SKV Nexus untuk mereka jana pendapatan. Baik, so secara ringkasnya SKV ni ialah sebuah syarikat yang menyampaikan sebuah peluang perniagaan dengan produk kesihatan. Ya, betul. Okey, jadi soalan saya kepada Syafiq, why should I choose SKV? Kenapa saya harus pilih SKV? Okey, kalau kita tengok dekat sini misi SKV ni macam saya cakap tadi, meningkatkan ekonomi, memperkasakan ekonomi dan juga kesihatan. Dan bukan itu sahaja, SKV ni kalau kita lihat, dia dah berada dalam pasaran selama 16 tahun. Okey, kalau kita nak join mana-mana syarikat lah, yang paling penting ialah kita kena tengok syarikat tu dah berapa lama dalam pasaran. Kalau dulu orang kata 5 tahun dah okey, pada saya tak cukup. Kita nak join syarikat yang sekurang-kurangnya 8 tahun dan ke atas. Dan yang bagusnya SKV dah masuk tahun ke 16. Jadi dia adalah satu syarikat yang kukuh dan bukan itu sahaja. Pengasas SKV juga daripada seorang yang sangat profesional. Yang pertamanya ialah yang berbahagia Dr. Syed Ayub Mustafa Al-Qudri merupakan doktor perubatan yang mempunyai pengalaman lebih 30 tahun. Bayangkan pengalaman yang sangat, saya kata 30 tahun tu dah sangat, orang kata otai lah kan. So dia adalah man behind the product. Dan bukan itu saja, yang berbahagia Puan Kartikawati juga merupakan founder dan beliau merupakan seorang peguam. As in short, kita boleh kata mereka adalah seorang profesional lah. Dan Puan Kartika juga merupakan seorang peguam yang sangat berkaliber. Baik. Jadi orang selalu tanya saya tahu. Ini pada saya lah Kalau saya nak pilih sebuah syarikat, pertamanya saya nak tengok who is the pillar behind the company. Betul. Pihak pengurusan dia. Jadi orang selalu tanya saya tentang SKV. Jawapan saya mudah je. SKV ni diterajui oleh dua orang profesional. Seorang doktor dan seorang peguam. Dr. Syed adalah CEO kepada SKV dan Puan Kartika adalah Managing Director kepada SKV. In fact kan, Syafiq, nama SKV ni unik tak? Mungkin ada yang tak tahu apa tu SKV kan. Alright. Mungkin Syafiq nak terangkan. Okey, SKV. S tu adalah Dr. Syed dan juga K, Puan Kartika dan V bermaksud kehidupan dalam bahasa Perancis. Oh, tu nama dia SKV. Jadilah SKV. Baik, itu macam saya cakap tadi lah, kalau saya nak pilih syarikat, di Malaysia ni banyak aja syarikat yang menyampaikan peluang perniagaan. Banyak aje. Ya, jadi sebelum kita nak pilih sebuah syarikat tu, kalau saya, if I'm serious untuk memilih sebuah platform untuk membina perniagaan, saya kena tengok, saya kena pilih syarikat yang betul lah. Pada saya lah, paling kurang pun pilihlah syarikat yang berlesen. Okey. Tapi saya nak menyampuk sikit berlesen ni pun saya tak salahkan mana-mana agensi kerajaan. Sebab lesen tu dia apply okey. Tapi setelah beberapa tahun dia gaib. Dan apa yang gaib? Maksudnya syarikat tu terus gaib. Syarikat gaib. So lesen tu pun okey, tapi macam Sam kata tadi,
kita tengok siapa founder dia. Itu lebih penting lah pada saya. Tapi saya rasa yang lebih penting untuk pendengar kita pada hari ini, saya rasa penting untuk kita terangkan tentang kedudukan SKV daripada segi pengiktirafan. Macam saya cakap tadi, the bare minimum kalau kita nak pilih sebuah platform syarikat lah, pilihlah syarikat yang terlesen. Betul, itu memang kena. Kan? Itu bare minimum lah. Alright. Tapi di SKV ni, dia lebih daripada itu. Betul. Kerana ada berbagai-bagai pengiktirafan yang SKV dah dapat selama 16 tahun ini. Ya, antaranya pernah pecah Malaysian Book of Record pada tahun 2023. Itu daripada segi syarikat. Dan daripada segi jenama, pernah menang Enterprise 50 Award. Ini bukan satu award yang boleh beli meja. tak boleh. Boleh beli meja, pasal dapat. Saya kan nak bisik lah, tapi Syafiq dah cakap. Kena cakap supaya audiens pun tahu sebenarnya award ni saya berpandangan macam ni. Kalau you nak dapat award yang legit, yang kita dapat ni adalah Enterprise 50 daripada SME Corp yang mana tak ada option untuk beli meja. Dia akan audit dan kalau you entitled barulah dia bagi. Saya kenal tau ramai pengasas-pengasas syarikat kat Malaysia ni. Dan diorang ambil gambar selfie dengan award-award dia. Dia ingat kita tak tahu ke dia beli. Tetapi kan award-award yang macam saya cakap tadi Enterprise 50 Award yang diberikan oleh SME Corp tak boleh beli. Tak boleh beli daripada segi jenama macam saya cakap tadi, Super Brand Award tahun 2020. Tak boleh beli. Itu dari segi jenama. Kita juga dapat pengiktirafan daripada segi pihak pengurusan. Tahukah anda? Puan Kartika pernah diiktiraf sebagai Best Woman Entrepreneur Award pada tahun 2022 oleh SME Corp juga. Pun tak boleh beli. Tak boleh beli. Okay. Dan of course kita ada ISO certification dan juga sesuatu yang saya rasa agak unik ialah kita ada certification ESG. Ni ESG ni ialah satu buzzword yang semua orang duk pakai lah sekarang. Everyone seems to be throwing this word around. But kami dengan bangganya boleh katakan bahawa SKV telah diiktiraf. Antara syarikat pertama yang telah diiktiraf yang mempunyai iktirafan ESG. ESG ni apa, Syafiq? Okay, kalau dari segi ESG, actually part yang paling saya suka ialah G tu. Environmental, lagi satu social dan juga G, governance. Governance tu maksudnya adalah syarikat yang mematuhi segala undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Maksudnya kalau syarikat tu langgar saja ataupun tak ikut etika, memang tak dapat ESG. So kalau saya nak join satu company ni ada ESG, saya akan jadi lebih confident dan yakin untuk bersama-sama dengan company itu. Sekarang ni dalam industri ni kan, syarikat yang punya pengiktirafan ESG ni ada 6 syarikat je. Dan 6 saja? 6 je. Dan kalau ikutkan syarikat pemasaran, networking company, we are the first and the only one. Sebab selalu yang dapat pengiktirafan ESG ni ialah manufacturing, penghilangan. Syarikat pemasaran tak ada lagi buat masa ni. So we are really a step above of the rest. Now, kenapa penting kena ada ESG ni? Sebab buat masa ni, ESG ni cuma suatu perkara yang dititik beratkan di negara-negara Eropah. Di Malaysia ni belum lagi lah. Tapi kita sebelum pun benda tu diperlukan, syarikat SKV telah pun dapat pengiktirafan ESG. Do you know that in the near future lah, tak jauh daripada sekarang sebab kerajaan Madani pun menitik beratkan tentang environment. And if you want your company to be listed on the board, you kena ada ESG certification. Dia akan sampai ke situ. Belum lagi, tapi you will get there. Right. So SKV dah lama dah qualify untuk listing tapi kita kalau nanti betul buat keputusan untuk get listed, kita dah qualify. Because kita dah ada ESG. This certification yang banyak syarikat tak ada. Saya bangga sebenarnya sebab SKV ni kalau kita tengok, dia memang sangat committed dengan apa-apa requirement ataupun orang kata apa tu, dia punya standard tu ada. Dia bukan sekadar ada lesen, tapi dia ada recognition, dan recognition bukan yang biasa daripada SME Corp, dan dia juga ada ISO. Bukan saja ISO, ada lagi pula ESG. Jadi ini jelas menunjukkan yang SKV memang sangat committed. Dan bukan itu saja, SKV juga just to info lah telah membantu lebih kurang 5.4 juta pengguna
untuk jadi lebih sihat. Right. Dan SKV juga dah bantu lebih daripada 84,000 usahawan untuk kehidupan yang lebih baik. Right. So kalau you tanya kenapa I pilih SKV, saya rasa amount ni saja dah sangat orang kata apa, sangat amazed lah. Right. Untuk kita rasa macam this is the right lah company untuk saya join. Ada satu fakta Syafiq tertinggal tu. Apa tu? SKV telah melahirkan 98 jutawan. Oh, okey. Ya, ada kat sini. Alright. 98 jutawan. Dan sikit saya nak tambah tadi bila Syafiq cakap tentang SKV, it's always a step above daripada segi pengiktirafan, daripada segi award. Ialah kerana the vision of the managing director and the CEO. Okay, pengasas syarikat. They have that vision. Dan saya sebagai orang yang terlibat dengan SKV secara terus, honestly speaking lah, from the bottom of my heart, I am very proud to be part of SKV. You know why? Not just because of this pengiktirafan semua ni. SKV ni berbeza sikit tau. Betul. I can Bukan feel that. berbeza sikit lah, berbeza banyak lah. Because kita bukan saja cerita tentang pulangan, profit. Kan? Kita menitik beratkan tentang keseimbangan, kerohanian dan juga kewangan. Sangat balance. Ya, dan antara perkara yang menunjukkan bahawa SKV ni sangat balance ialah kita punya yayasan SKV. Betul. Ya. So, okey, kalau kita tengok kat sini kan, ramai orang mungkin tertanya-tanya yayasan SKV ni apa. Okey, sebenarnya yayasan SKV ni dah tubuh saya rasa lebih kurang 10 tahun lagi selepas SKV ditubuhkan. Dalam beberapa tahun, lebih kurang 3-4 tahun, yayasan SKV ni ditubuhkan. Jadi kalaulah you bersama-sama dengan SKV, you bukan sahaja mendapat pulangan dari segi you, tapi you juga secara tak langsung membantu orang ramai yang memerlukan. Sebagai contoh kita ada sebuah pusat tahfiz di Yala yang menempatkan lebih kurang 1,000 orang. Dan hasil daripada jualan SKV semua secara tak langsung akan masuk kepada yayasan SKV ni. Dan apa yang paling menariknya, ini yang selalu saya dengar lah Puan cakap, biasanya kalau kita ada NGO lah Sam, berapa persen yang kita akan ambil? Entitlement tak salah saya 30%, betul? Yang itu diwatakan oleh undang-undang lah. Tak salah pun. Betul, memang tak salah. Ambil 30% tu. Servis lah kira. Servis lah. Management fees lah. Ya, correct. Tapi yayasan SKV ni dibiayai sepenuhnya oleh SKV. Baik. So having said that, apa saja yang masuk, kita boleh kata 100% terus pergi ke yayasan. Katalah you sumbang dengan RM10. As in short lah RM10 tu dapat kepada yayasan dan akan guna untuk bantu orang ramai. Baik. So, secara ringkasnya apa yang Syafiq cuba cakap ni ialah setiap pembelian produk berkualiti SKV, betul, sebahagiannya akan disalurkan kepada yayasan SKV, dan buat masa ini projek kita ialah untuk membina masjid di Yala dan juga asrama untuk anak-anak tahfiz yang boleh menempatkan 800 pelajar. Now, mungkin kita pernah simpan cita-cita untuk satu hari untuk membina masjid. Betul. Tapi tak mampu lah Syafiq. But with SKV kan, whenever Betul, you buy SKV's product, a portion of it akan disalurkan kepada yayasan SKV secara terus. So maksudnya kan, dengan pembelian produk, dahlah kita jaga kesihatan kita, dahlah kita jaga kesihatan orang-orang lain yang perlukan. Pada masa yang sama, kita bina masjid. Itu adalah saham akhirat lah orang saham kata. akhirat, ya betul. This is something yang rasa SKV ni lain daripada syarikat lain. Dan on top of that, daripada segi kita ni sebagai kaki tangan SKV lah, saya nak share sikit apa yang saya rasa different SKV ni daripada syarikat-syarikat lain. First of all, ni mungkin banyak orang tak tahu because ni semua cerita dalaman. Cerita ini dalam kita buka. kamar. Ini kita buka lah. Sebagai Okay. kaki tangan SKV, saya takut lepas ni banyak pula masuk resume. But I feel so fortunate. Sangat bertuah. I'm so grateful that I'm part of kaki tangan SKV sebab setiap hari lunch is provided. You know lah, kita makan sama-sama kat situ. Ya? Betul. Lunch is provided, satu. Nombor dua. Setiap hari. Setiap hari. Ya. Nombor dua, macam saya tak apa, saya slim. Macam Syafiq ni dia kena kurangkan berat badan sikit. Jadi tiap-tiap hari dia gunakan gym ke atas. SKV, syarikat pejabat SKV HQ. Ada gym di atas. Ya, Aktiviti tengah hari lah. ya betul. Aktiviti tengah hari saya. Ini semua kita nampak daripada segi keprihatinan
pengasas. syarikat lah. Ya, Yes. yang nak membentukkan satu culture yang a bit different daripada lain. Dia macam ni lah, ramai orang boleh cakap berdentam-dentum, tapi you buat tak? Ya. You tunjuk tak? Sebagai contoh lah saya sebagai usahawan SKV Nexus, kita digalakkan untuk bangun seawal 5 pagi untuk buat tahajud and all that. Dan bukan sahaja Puan suruh kita buat, Puan akan jadi orang yang first. She is always the first. Yes. Yang bagi salam dalam WhatsApp group kita. Yes. Untuk remind everyone untuk bangun untuk solat tahajud pada pukul 5 pagi setiap hari. Now, why are we sharing all this? Why? Sebab pada saya, ini bukan, SKV bukan setakat untuk membina atau memilih syarikat perniagaan. Betul. It's more than that. Sebab di SKV, kita bukan saja ingin membentuk you untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Bukan setakat itu. Kami di sini berusaha habis-habisan untuk membentuk semua orang untuk jadi insan dan manusia yang lebih baik. That is the bigger objective yang SKV ada. Yang saya nampak membezakan kita dengan syarikat lain. Menjadi insan yang bermanfaat lah. Ya, pada manusia lain. Betul. Sebab ada orang ada setengah lah kan. Dia suruh kita buat ini, buat itu. Tapi kita tengok dia macam, kau pun tak buat. Kan? So kita tak best lah. Correct. Okay, so saya nak masuk sikit tentang kenapa orang nak join SKV. Okay. Salah satunya ialah personally saya rasa SKV ni sangat generous. Yang pertama ialah dia bagi bonus up to 42%. Okay. 42%. 42%. As in short lah, katalah you buat 1,000, you dapat 400. 420 lah kan. Right. Itu tak cukup lagi. Biasanya lah Sam, kalau Sam kan ada banyak pengalaman, kalau first tier lah, berapa persen yang dia bagi? Jarang lah dia bagi tinggi. Setuju tak? Setuju 5% kot. You dah capai tier yang tinggi atau tengah, baru you dapat amount yang tinggi. Ya, betul. Tapi dekat SKV, dalam tier 1 saja, you boleh dapat up to 25%. Okay, tier 1 tu bermaksud saya baru mula lah. Betul. Dan kita boleh dapat up to 25%. Dan ianya dibentuk begitu sebab SKV ingin memberikan anda pendapatan yang selesa dan bermakna at the time masa you baru start. Okay, betul. You baru start je, you dah dapat satu income yang bermakna because you boleh dapat pampasan sebanyak 25%. Dan kalau you achieve, you move on, you boleh dapat pulangan sebanyak 42%. Which is among the highest in the market, Syafiq. Betul. Yang paling bestnya sebab biasanya kalau orang baru masuk, dia akan struggle yang sangat teruk, baru dia boleh dapat a meaningful income. Tapi di SKV, you baru mula, in fact dalam bulan pertama, ramai yang berjaya untuk capai sehingga income 25%. So saya rasa SKV bukan sekadar cakap nak bantu, tapi memang sangat committed nak bantu. Dari segi marketing plan pun, memang jelas menunjukkan yang SKV betul-betul nak bantu you. Ya, tapi bukan setakat tu je lah. I can see that the people behind SKV is really committed. Betul. Dan itu daripada segi soft skills dia. Tapi pada masa yang sama dari segi sistem pun we are well prepared. Kalau you menyertai SKV sebagai usahawan, you can conduct your business daripada at the end of your fingertips sahaja. You boleh pergi conduct your business di mana-mana dan bila-bila sahaja because the system is comprehensive. And ini yang kita nampak bahawa ramai orang menyertai SKV kerana ianya sangat mudah untuk mulakan perniagaan dengan modal yang kecil. So coming back to the topik Petronas tadi lah. Okay. This is why we're talking about SKV kan. Yes. Pada saya, kerana dalam keadaan ketidaktentuan sekarang, walaupun you ada gaji tetap, walaupun you ada pekerjaan, even though walaupun you ada savings, kita nampak tahun 2025, tahun 2026 banyak perangkaan menunjukkan bahawa global akan menghadapi keadaan ekonomi yang sangat mencabar, recessionary. Dia akan inflation dulu, kemudian dia akan pergi recessionary. Recession ni bermaksud you tak ada duit pun nak spend. Walaupun harga tak naik, inflation harga naik. Baik recession harga tak naik, tetapi orang tak nak belanja. Bukan tak nak belanja, you tak ada duit nak belanja. Okay. So we think that, as you said, it's best for us to prepare ourselves, and the best way for us to start a business is satu business yang mana sistemnya dah terbukti. Betul. Dan melahirkan ramai orang yang berjaya. 98 jutawan. 98 juta. Saya tak suka nombor 98 tu. Kita kena share lagi 2 lah. 2 lagi Okay. So 100 jutawan. Maybe it's you, I don't know. Terpulanglah pada diri masing-masing. But I can tell you, SKV committed untuk terus berkembang, untuk bina ramai orang lagi untuk berjaya daripada segi kedudukan ekonomi. Betul. Yang balik kepada cerita Petronas tadi lah. So we believe that SKV would be a good solution, satu solution yang baik. Kalau anda betul-betul mencari satu
jalan untuk memperkukuhkan tahap ekonomi. Betul. Dan saya nak tambah di SKV juga kita bukan sekadar, kalau dululah orang katakan you buat bisnes macam ni mungkin tak ada kerja, tapi sebenarnya di SKV ramai yang ada part time dan ramai juga background yang not bad tau. Kita ada engineer, kita ada lawyer yang dia benda ni dah jadi macam a bit lifestyle tau dekat dia. Coincidentally dia jadi macam it's fun to do sebab you membantu orang untuk mendapat kesihatan yang lebih baik dan dalam masa sama you pula dapat jana pendapatan. It's something that very meaningful lah untuk mereka. Ya, maksud saya coincidentally tu ada seorang usahawan SKV yang juga engineer di Petronas. Oh, okay. Dan dia sangat berjaya So she is getting herself prepared lah. Okay. Alright. So saya rasa mungkin kita nak move ke segmen yang seterusnya. Kita teruskan kepada segmen yang seterusnya sebab kita ada beberapa segmen. So segmen pertama tadi kita nak cerita tentang cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi. Di mana Petronas punya keputusan tu ada spillover effect. So we have to be ready. Dan segmen kedua ni kita ingin menekankan tentang kesihatan pula. Kalau tadi kita cerita tentang ekonomi, sekarang kita nak cerita tentang kesihatan. Apa news yang Syafiq pernah dengar? So saya tengok sekarang ni Malaysia catat 600 kes COVID dalam masa seminggu. Dan ini bukan ini adalah kenyataan rasmi daripada Dr. Zulkifli sendiri dan Menteri Kesihatan kita telah mengeluarkan statement ni saya rasa lebih kurang pada minggu lepas dan trend ni dia sekarang ni dia uptrend tau. Dia makin menaik lah. Makin menaik dan kita tengah tengok sebab tu dia keluarkan statement ni supaya masyarakat mengambil langkah untuk menjaga kesihatan. KKM sendiri dah bagi encouragement untuk kita be prepare supaya you jaga kesihatan you dan ada lagi beberapa option, maksudnya macam mungkin nak ambil vaksin. Ni salah satu orang kata apa suggestion lah daripada KKM. Okey. Syafiq pernah kena COVID ke? Pernah. Sekali lah? Sekali lah. Sekali pun kalau boleh dah taubat tak nak kena. What was your symptom? Saya rasa masa saya kena tu, dia macam ni tau. Saya makan sos cili tau. Sos cili ni memang pedas. Okay. Tapi masa saya kena COVID tu, saya makan, saya tak rasa apa-apa. Okay. Macam, kenapa tak pedas kan? And then tu satu. Yang kedua. Tapi masa you rasa tak pedas tu, you dah suspect di COVID ni? Macam belum lagi lah. Maksudnya okay. Yang kedua lah saya minum kopi. Sebab saya selalu minum kopi tak ada gula, kosong. Minum kopi kan, rasa macam air masak. Macam, mana kopi dia ni tak kuat kan? Rasa bila check, dah kena dah COVID. You check dan baru tahulah. Dah check baru tahu. Saya pun pernah kena COVID tapi sekali lah. Tapi mungkin saya dah kena banyak kali, saya tak tahu je lah. Boleh jadi. Banyak orang gitu kan. But my symptom is similar to yours. Hilang deria rasa. Dan orang cakap kan, isteri saya cakap saya lah, alah hilang deria rasa ni adalah simptom yang paling tak dramatik lah. Tak sakit lah. Kan. Dia kena COVID teruk jugalah, dia sakit. Tapi pada saya terseksa juga hilang diri rasa kan. Isteri saya masak sedap-sedap pun rasa kosong kan. Seminggu lah juga. Nah, satu lagi perkara. COVID ni dulu berlaku wabak ni 2-3 tahun lepas kan? 5 tahun lepas. 5 tahun lepas. 2020 lah. Sekarang ni keluar balik berita ni. Okay. You rasa orang takut lagi ke? Sebenarnya sebelum lockdown pun after lockdown pun ada orang yang masih tak percaya COVID. Ada yang rasa macam 5 tahun lepas ni dia ni. Okay. Sampailah yang macam hospital dah cram, orang pun dah start dah ramai orang yang orang kata apa meninggalkan kita lah sebabkan COVID ni. Barulah orang start macam COVID is real. COVID, pernah tak tengok hashtag tu? Hashtag COVID is real. Padahal saya on the first day saya dah rasa dah benda tu real kan. Something yang saya percayalah benda tu dah ada. Tapi dalam keadaan sekarang ni saya dapat rasakan yang orang masih lagi, kesedaran tu masih kurang lagi. Orang masih mengambil saya tak rasa kesedaran tu kurang. Saya cuma rasa people don't care anymore lah. Mungkin dah macam tak peduli lah. Ya. Until you dah kronik, then baru you dah start kelang kabut lah. Betul. So ini yang sedang berlaku sekarang lah. Yes. Right? Tapi kementerian dah start ambil tindakan. Salah satunya ialah mengeluarkan news dan inilah petikan yang saya rasa kita patut beri perhatian iaitu rakyat Malaysia perlu menjaga kesihatan. Okay. Maksudnya you have to be prepared. Okay. Jangan tunggu dah kena
Barulah Dia nak. keluar kenyataan, kita kena jaga kesihatan macam tu je. Betul. Salah satunya lah rakyat Malaysia perlu menjaga kesihatan. Macam mana jaga kesihatan? Salah satunya ialah ambil suplemen lah. Okey. Sebab kita tahu dia berkaitan dengan kita punya immune system. So kita kena tingkatkan immune system tu. Apa yang saya tengah makan tu? Mungkin nak share sikit. Tadi Syafiq cakap Kementerian Kesihatan keluarkan kenyataan untuk kita jaga kesihatan. Okey. Maaf saya tengah kunyap cakap ni. Jadi saya terus ambil terus sedar. Okey. Tapi saya memang amalkan defense ni. Setiap hari. Okey. Defense ni adalah produk yang menjadi produk pilihan rakyat Malaysia pada masa Malaysia dilanda pandemik COVID. This is the champion product lah. Champion product, ya. Yang dihasilkan oleh Dr. Syed dan dikeluarkan oleh SKB. Di mana produk ni, mungkin saya ambil masa sikit cerita pasal... Boleh. Kita ya? rasa mungkin ramai pun yang nak tahu apa itu defense sebenarnya. Okey. Sebab sedap lah. Rasa apa? Rasa macam sweet anggur macam tu. Okey. Sekarang ni pada saya lah, saya mengamalkan defense ni bukan setakat kerana saya dengar news. Okey. Ingat sebab tengok news Tak. Saya dah Bukan, mengamalkan. Saya dah Okey. mengamalkan kerana produk ni mampu mempertingkatkan tahap imunisasi. Alright. Okay. Dan dia mampu meningkatkan tahap imunisasi kerana kandungan-kandungan ni cukup luar biasa. Okay. Antaranya ialah SKB, Dr. Syed adalah antara orang yang pertama yang mempergunakan kandungan cendawan susu harimau. Dalam produk Cendawan ni. susu harimau. We are among the first one to use this. And then once we use this, then banyak syarikat kita ni trendsetter lah jadi ikutan. So cendawan susu harimau ni kaya dengan antioksidan. Okey. Jadi dia dapat mengurangkan keradangan, mempertingkatkan kapasiti paru-paru. Kan sesuai untuk COVID. COVID, yes. Right. And satu lagi dia punya champion ingredient ialah buah kamu-kamu. Okey, buah kamu-kamu. Syafiq tahu apa buah kamu-kamu? Tak pernah dengar. Tak payah tahu lah. saya cuma nak tekankan why Dr. Syed masukkan buah kamu-kamu dalam ni. Kerana dia mempunyai dia 60 kali ganda vitamin C dia. 60 kali ganda vitamin C dia daripada oren. Uish. Right? And besides that, of course, dalam defense ada vitamin C dan ada vitamin D. Syafiq buat terkejut je, you pun makan enggak? Ya, antara perkara yang membuatkan kita ni bangga sebagai staff SKB ialah kerana tiap-tiap bulan kita diberikan defense untuk menjaga kesihatan. Supaya kita boleh berkhidmat dengan baik di syarikat SKB. Dan of course, produk ni ada halal certification. KKM approval juga. Kita ada certification and dah diuji 100% semula. Jadi tak ada heavy metal dan juga bebas daripada steroid. So, if you ask me, adakah saya amalkan masa COVID je? Tidak. Saya amalkan bila saya makan 2-3 biji setiap hari. Okey. Not so much as pasal imunisasi, yes, tapi sebab sedap. Dan saya nak tambah sikit. Ramai orang, ini adalah statement yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Kita sebenarnya kena mencegah daripada mengubati. Betul. Sebab tu KKM sendiri dah cakap rakyat Malaysia harus jaga kesihatan. Maksudnya you kena mencegah lah, jangan sampai you masuk hospital semua. We don't want that to happen lah. Dan kalau kita tengok lagi, kita bukan hanya ada produk defense, tapi kita ada banyak lagi produk. Antaranya ialah health and wellness, salah satunya. Kita juga ada lifestyle, kita ada beauty dan juga sunnah wellness. Okay, kalau tadi Sam cakap tentang defense, saya pun actually ada saya punya favorite produk lah. Tapi produk ni ramai parent yang bagi kepada anak-anak. Tapi saya suka bagi kepada diri saya dulu sebab satu ialah produk ni memang sedap. Sebab saya macam ni tau, kalau kita nak ambil apa-apa produk, yang paling penting lah untuk saya, produk tu kena sedap. Sebab kalau saya produk tu kena berkesan. Sebab saya, berkesan something. Tapi kalau dia tak sedap, kita tak boleh nak enjoy along the way. Maksudnya dia tak sedap, tapi dia berkesan. Ataupun dia sedap dan dia berkesan. So saya akan pilih yang tu lah. Tapi susah nak cari produk yang sedap dan berkesan ni. Mindtropic. So Mindtropic ni apa dia? Kalau Mindtropic ni saya ambil, kalau parent kan, macam parent, diorang lebih suka anak-anak dia fokus. Tapi sebenarnya kita yang bekerja ni pun,
kita harus fokus Yang lah. dah tua-tua ni Dah lah. tua-tua, Okay. Sam lah tua. Tak lah. Betul lah. Okay, I mean kita lah. Betul Okay, lah tu, ya, ya. Akui je lah. Okay. Teruskan. Okay. So kita kena ambil mind tropic ni untuk fokus. Ramai orang yang ambil mind tropic bagi kepada anak, that's good. Tapi you pun kena ambil mind tropic ni sebab dia nak meningkatkan daya fokus, especially dalam dunia yang sangat demanding ni. Dia juga boleh menguatkan daya ingatan, especially bila bos you tanya, Puan kalau tanya saya dia lambat tak makan mind tropic dia akan cakap. So saya sekarang ni kena fokus. Puan tengah dengar. Oh, Puan dengar. Okay. Puan saya dah makan Puan. Setiap pagi memang kena makan. Right. Lepas tu kita nak proses maklumat dengan laju dan juga ni yang paling penting untuk sentiasa dapat mood yang best dan juga nak hilangkan stres. Sebab tu kalau you tengok staff-staff SKV jarang yang stres. Semua happy je sebab tiap-tiap bulan kita dapat supply mind tropic ni. Dan saya pun sarankan kepada ibu bapa, bukan saja kepada anak-anak, you kena amalkan juga. Sebab mind tropic ni adalah vitamin minda nombor 1 pilihan ibu bapa. Right. So mind tropic ni dia memang best sebab dia memberi fokus. Itu yang saya paling nak sekali. Untuk you lah. Untuk saya lah. Okay. Okay. So bukan itu sahaja, kita dah cerita tentang produk. Sekarang ni kita nak masuk segmen yang seterusnya. Kita nak dengar kisah kejayaan. Mungkin saya boleh cerita sikit? Tadi sebelum tu Syafiq, saya nak mencelah sikit lah sebab saya pun ada testimoni pasal mind tropic lah. Okay. Macam you, sebab you makan, sebab you Fokus. You berkhidmat dalam dunia korporat. Okay. High pressure cooker. So you need to be focused. You need to be alert. You have to be in a good mood. Tapi macam saya bagi anak saya makan. Saya bagi, dan saya makan jugalah. And the reason why saya bagi anak saya makan is kerana anak saya ni student. Dia pintar, dia bijak. Orang cakap dia bijak macam bapak dia. Orang cakap lah. Okay. Macam self claim je. Orang cakap, bukan saya cakap. So dia lepas SPM, he got a very good result. Tapi dia tak nak teruskan belajar. Saya rasa banyak statistik yang kita dengar. Betul. Banyak student yang dapat result yang bagus tapi tak nak continue study. Dia kata, I tanya dia, why you tak nak continue study? Dia cakap, I ada phobia study masa pandemic. Sebab kena lockdown, kena pressure. study online, dia orang dah tak boleh terima. Even though he got a very good result, dapat 8A, tapi lepas tu dia tak nak continue study. He got accepted in most universities pun. Okay. Dia cuti 2 tahun, Syafiq. Ya Allah. Okay. Tapi I nak buat macam mana kan? I let it be lah. Sampai satu masa dia buat keputusan, dia cakap, Daddy, I nak buat A-levels. Okay. I ikutkan aje lah. Dah dia buat keputusan macam tu kan. Lepas 2 tahun yang dia rehat tu, tiba-tiba dia kata dia nak buat A-level. Betul. Kemudian dia buat A-levels. Kita A-levels ni patutnya boleh 2 subjek pun boleh. Dia ambil 4 subjek. Okey, sekali 4 4 subjek. Patutnya 2 subjek boleh, tapi dia ambil 4. Dan dia ambil subjek yang berat-berat. Dia ambil math, dia ambil further math, dia ambil fizik, dia ambil economic. Weh, berat tu. Berat. 4 subjek ni pun dah berat. Ada lagi. Dia pergi pilih semester yang paling singkat. Dia ada semester yang short. Ada. So what happened to him? I perhatikan, I tengok dia sangat tertekan. Dan saya rasa kan, ramai ibu bapa kat luar sana pun, kalau you perhatikan, you dapat lihat anak-anak you berada pada tahap tekanan yang cukup tinggi pada zaman sekarang. Peer pressure, always trying to cope dengan kawan-kawan. Okay, so yang saya nampak ketara apa tau simptom dia punya stress tu. Sleeping cycle. Dan juga saya tengok dia garuk tangan dia sampai berdarah. Kenapa jadi macam tu? Stress. Sebab stress. Because of stress, ya. And sleeping cycle dia bukan macam kita, Syafiq. Dia tidur hari Isnin, the whole day. Dia bangun hari Selasa, the whole day. Kemudian I got very worried lah, But sebagai seorang parent lah. Of course. And kita nampak result dia di college masih okay. Always the top student in the class. Dengan subjek-subjek yang berat ni. Then I ask him to take mind tropic. Mind tropic. Yeah. And dia bukan jenis yang nak ikut cakap. Tak. Kalau kita suruh dia makan satu benda, suplemen, sebab I dah cuba suruh dia makan suplemen lain. Okay. And dia makan sekali je, lepas tu tak makan dah. I see. Tapi with mind tropic, dia makan. Dan something special yang I lihat ialah, dia bawa botol mind tropic tu bawa masuk bilik dia.
Oh, okey. Maknanya dia dah memang suka lah. Dia makan. Then I check, tengok memang habis. Memang habis dia makan. And I tanya dia, kenapa selalu daddy kalau suggest you makan suplemen lain, you tak makan? Mind Tropic I makan. Dia cakap sebab dua perkara. First, dia macam you lah. Sedap. Betul. Okey. Dia kata sedap. Dan kemudian dia kata, I can sleep better. Okay. I dah boleh fokus dan paling penting mood I dah lebih baik. You see, children sekarang tak tahulah, you single lagi kan? Ya betul. Single but not available lah. Oh, not available. Okey, teruskan. Too much information tu. Okey, teruskan. Sorry. Ramai antara anak-anak kita lah berada pada tahap tertekan, dia orang dah tak nak bergaul dengan orang luar. Oh, okey. Okay. Saya rasa kalau parents-parents yang dengar ni pun mesti setuju dengan saya. Our children now dah lain daripada dulu. Tak nak keluar rumah. Tak nak keluar? Tak nak keluar rumah. So dia akan Duduk dalam bilik dia the whole day. Okay. Tak nak bersosial. Okey. Hadap komputer mungkin 12 ke 13 jam sehari. Okay. Dan juga mempunyai tahap depression yang tinggi. This is what's happening to the children in our country now. So this is why I nak syorkan lah siapa yang tak sayang anak. We do anything for our children. For me, bukan saja anak saya stres bila jadi begitu pada dia, saya lagi stres. But Alhamdulillah Syafiq, lepas 2-3 minggu dia makan Mind Tropic, the first thing I saw was sleeping cycle dia dah elok balik. Dia tidur awal, dia bangun awal. Dia dah solat. So I think this is something yang I tak tahu nak luahkan macam mana lagi lah. Because kalau satu produk yang kita makan tu kita dapat kebaikan, okay, alright. Tapi bila you tengok satu produk tu memberikan kebaikan kepada anak kita, the impact it has on the parent is totally different. Okay, so saya sangat terhutang budi lah kerana Mind Tropic SKV dah bantu anak saya untuk menangani isu dia. Dan dia sedang exam sekarang, final exam. Okay. Dia akan habis pada 4 hari bulan Jun. Alright. So Alhamdulillah lah So dengan itu saya rasa kita move on to the next segment lah. Tapi saya nak rumuskan sikit lah. Boleh. Sebagai ibu bapa juga, baru-baru ni kita ada majlis anugerah pelajar cemerlang SKV Mind Tropic, yang kita meraihkan pelajar yang dapat straight A. Penggunaan Mind Tropic ini tak terhenti di sekolah menengah. Macam Sam sendiri, anak dah masuk universiti semua, you kena terus berikan Mind Tropic ni. Jangan dah SPM dah tak perlu. Tidak, memang kena teruskan lagi. Dan memang dah dapat, orang kata apa, result yang sangat prominent, iaitu 3 minggu dah dapat. Saya pun, saya belum ada anak, tapi kalau kita lah kan, Sam lah sebagai ibu bapa, nak yang terbaik untuk anak-anak, saya yakin dan percaya penonton yang sedang tengok ni pun nak berikan yang terbaik untuk anak-anak supaya anak-anak boleh berjaya bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Betul tak? Betul Syafiq. Okey. So pada saya pulangan yang diberikan oleh SKV, I'm so grateful lah. Sangat bermakna. Sangat bermakna. Okey, jadi jom kita ke segmen yang seterusnya. Okey, segmen yang seterusnya ni lagi interesting. So memandangkan ini episod pertama kita, kami menjemput seorang tetamu yang cukup istimewa. Tapi sebelum kami memperkenalkan tetamu tersebut, mari kita sama-sama tengok video ini. Boleh? Hai, saya Syabanidin binti Mahmud, ikon Circle Imperial, leader nombor 1 SKV Nexus. So dalam SKV juga, proven result tu sangat banyak. Untuk you setakat you nak ubah hidup you tu, insya-Allah. Apatah lagi kalau you nak cukup yang banyak. Benda yang saya rasa macam best, jualan yang kami buat disalurkan dekat yayasan salurkan dekat masjid. Mereka dah bina satu masjid di Yala, Thailand. Kalau you rasa perjuangan you adalah untuk dunia dan akhirat, come with us. Team Nexus yang tersayang. Gitu. Saya rasa kan, mereka yang belum dapat rasa income SKV, ada mereka yang belum bertindak. You kena muhasabah diri. Kita kena muhasabah diri. Berapa banyak, adakah kita belum bertindak ataupun kita dah bertindak semaksimal mungkin? Okey, baiklah. Bersama-sama dengan kita tetamu best yang pertama kali ni. So macam mana rasanya? Best tak? Okey, jadi Puan Syabanini kita mungkin boleh perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum
Pandang mana? Pandang sana ke apa? Pandang Pandang kita je. korang kan? Kamera ada di mana-mana. Puan cakap dengan kita je. Okey. Okey, saya Syabanini binti Mahmud, leader Imperial Icon Circle SKV, juga leader kepada SDA Group. Okey. Saya nak tanya Puan, berapa lama dah sertai SKV sebenarnya? Saya join SKV since Disember 2016. 2016 Okey. Betul, datang pun pakai jaket warna purple ni kan. Saya memang suka purple dari dulu. Memang lah. Sebelum SKV. Kebetulan lah ni. Itu memang favourite colour saya. Tiba-tiba tengok SKV kalau purple. Memang Terus jatuh hati lah. Saya rasa ramai antara usahawan SKV lah semua kenal Puan Syabanini Tapi hari ni yang mendengar ni ada juga yang mendengar untuk pertama kali. Mungkin Puan Syabanini boleh cerita sikit latar belakang Puan Syabanini sebelum menyertai SKV. Okey, sebelum saya join SKV, saya merupakan apa kita panggil main distributor. Main distributor kira ala-ala masa stokis lah untuk satu produk lain. So sebelum tu saya merupakan audit manager di public listed company. So saya ni, kalau orang yang kenal saya, dia tahu saya bukan orang bisnes. Saya tak minat. Puan tak minat bisnes Dislike. Macam baik kerja lah. Macam tu. So bila especially saya dengan husband, walaupun kita orang dua-dua accounting background, ambil degree sama-sama, tapi kita orang sangat berbeza. Husband saya punya mindset, dia kata kalau kita betul-betul nak senang, anak-anak kita nak senang, kita kena bisnes. Okey. Saya macam okey, tapi sejak saya bercinta, berkahwin, ada anak, saya tak pernah senang pun dia buat bisnes. Okey. Alamak. Saya macam, yolah tu, faham tak? Dia macam, faham. Kita kan skeptical lah. Kita kan melihat, kita apa-apa saja, kita ni berdasarkan apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. So, betul ke? So, bila tengok je orang-orang bisnes yang especially drama kan. Itu pasal dia dari mak ayah kaya. Takkanlah boleh kaya macam tu. Pasal bandingkan dengan husband tak kaya pun. Okay. Jadi malam ni terkeluarlah satu cerita Puan. Ini saya pun tak pernah dengar. Ini pertama kali. Penonton pun this is the first time lah saya rasa dengar rahsia ni. So daripada situ, tapi isu dia, saya punya masa tu, pada waktu tu saya hanya merasakan makan gaji is the best. Nice. Makan gaji is the best. Kenapa? You buat kerja ke? You tak buat kerja ke? Duit gaji you tetap masuk. Betul. You rehat. Ini saya dululah. Tobat dah sekarang. Saya Dulu. rehat dulu. Zaman saya dulu, saya pergi lunch. Especially hari Jumaat. Itu heaven. Hari Jumaat ni lunch dia, kita tak lunch. Kita tengok wayang. Okay. Lunch pukul 12 suku sampai 2.45. Saya pukul 12 dah keluar. Balik office pukul 3. Pukul 5.30 dah balik. Balik office pukul 3 sambil takut bos nampak. Sampai bukan kerja. Borak dulu pasal movie. Movie yang tengok tadi. 3.30 solat. Lepas solat pukul 4. Setengah jam buat kerja hari Jumaat. Apa benda? Relax 5.30 balik. Itu benda yang saya buat di masa saya kerja. So saya cakap, apa yang susah sangat husband saya nak buat bisnes? Kerja ni every month 25 bulan. Gaji saya 25 bulan. 25 bulan, 24 bulan insya-Allah duit tak ada. Duit tak ada. Walaupun manager. Okey. Tak ada, kosong. Saya dah tahu dah. Dalam seminggu tu saya ada dalam 100-200. Cukup ni, cukup. Tapi manager, I'm manager, takkan nak makan kat kantin. KLCC mah. KLCC tapi duit ada 100. So gaya mau ada. Poket tak lebat is okay. Nampak bergaya manager. So waktu tu saya rasa macam okeylah. Tinggal 100, 25 dah masuk. Apa susah? So kalau tengok husband saya dia buat kontraktor. Dia masuk duit banyak. Memang banyak lah pada saya kan. Banyak. Hari ini saya masuk duit hari ini. Seronok. Besok duit saya habis dah rolling. Itu benda yang buatkan saya rasa, siapa kata bisnes ni menjamin masa depan? Waktu itu.
Jadi Puan, saya dengar 2-3 kali dah ni Puan cakap saya memang tak suka buat bisnes, saya tak percaya buat bisnes, saya perhatikan suami saya pun tak meyakinkan saya untuk buat bisnes. Saya suka makan gaji kerana ada kestabilan. Betul. Jadi soalan saya, kenapa you join SKV? Apa yang menggerakkan you untuk buat bisnes dengan SKV? Okay, sebelum SKV saya buat bisnes because of waktu tu sampai bila saya nak paksa husband saya kerja. So saya cakap pada waktu tu, saya cakap macam ni lah, apa kata saya bercakap dengan kakak saya ni memang seorang supporter, baik buruk adik dia semua dia support. Saya cakap, kak macam mana? I rasa you kena support dia, you kena join the business. So waktu tu saya cakap kawan saya ajak saya jadi stokis. Dia nak saya jadi stokis pertama. Kenapa dah sejuk? Oh, okey. Okey, dia nak saya jadi stokis pertama dia. So saya macam alah dia ni. Macam itulah. So saya ambil saya cakap dengan kakak saya, it's okay. Kita jadikan this business untuk suami saya, bukan untuk saya. So apa yang saya buat pada waktu tu, buat marketing, belajar marketing dengan kawan saya founder tu, buat hanya kerana waktu tu saya cakap kalau bisnes ni boleh bagi husband saya duit every day. Okey, itu je saya nak. Saya tak nak, tak terfikir pun nak buat bisnes. Sampailah. Saya join bisnes 2014 Disember. Saya tak buat duit pun. Saya adalah manager nak jual produk, Ma. Apa kelas? Macam nak sebut ni nak sebut dalam beli tak keluar, beli. Tak terkeluar. Manager, Ma. Malulah produk lokal. Ini persepsi pada masa tu lah. Ya, pada waktu tu produk lokal. Saya sendiri pun tak makan produk lokal. Gitu bukan je. So waktu tu saya rasa macam saya join kawan saya tu Disember 2014. Produk akan expired Disember 2015. So saya rasa around Jun dia cakap dengan saya, ni produk you banyak tu. You nak buat apa dia? Tak apa, I ajar you satu ni, you tak payah jual, you buat FBX, jual melalui WhatsApp. Orang tak kenal pun you. Saya kata okey. Kalau itu boleh pasal duit, stok tu bukan duit saya, duit suami. Okey. Pasal bisnes dia, takkan saya nak mudahkan. So waktu tu kita pergi kelas apa semua, kita belajar. Alhamdulillah. Masa tu otak saya adalah bisnes bukan untuk saya. I see. Bisnes bukan untuk saya. Apa yang kita datang hari ini, kita belajar hanya semata-mata untuk habiskan stok, dapatkan balik modal, that's it. Itulah kita ni cakap boleh lah kan, tapi yang mengaturnya semua Allah. Betul. First, lepas saya pergi kelas, saya memang jenis yang kalau saya pergi kelas, saya apply, saya buat. Pasal otak saya, objektif saya nak dapatkan duit balik. So apa yang saya dapat masa tu, seminggu stok saya habis. The best is duit masuk kat saya. Bukan maksud modal suami. Konon-konon nak atur duit. Isunya saya mata duitan. Kuat sikit Puan. Saya mata duitan. Okey. Jadi bila mata duitan ni, kalau duit kecil-kecil masuk bank kita, nak berhenti ke? Ya betul. Of course tak. Saya cakap kita teruskan. Itulah permulaan saya buat bisnes. Sampailah saya jumpa SKV. Masa tu saya jumpa Puan Katika di Titanium. Apa nama dia? Program Titan Datuk Wira Dr. Azizan. Saya masuk Titan. Daripada mindset begitu masuk Titan. Because pada waktu tu saya percaya you nak berjaya dalam satu benda ni, benda pertama yang you kena ada adalah ilmu. You tak ada ilmu. Waktu tu saya tak ada ilmu business because saya tak suka. Even marketing pun saya dapat C masa belajar. So saya kata kalau betul saya berhenti kerja waktu tu, saya dah berhenti. Saya berhenti kerja bulan 6 2016. Saya jadi blur. Dekat masa bekerja, company hantar saya training untuk upgrade saya punya skill auditor. Memang power lah. Suami pun takut. Suami pun takut pasal pandai sangat ni audit ni. So waktu tu itu yang terus jaga duit tu so waktu tu saya rasa macam masuk terjun bidang bisnes, engkau tak reti bisnes, engkau reti FBX semata-mata. So waktu tu saya dapat duit. Alhamdulillah saya boleh kumpul dalam saya berhenti tu, saya boleh kumpul duit saya dalam 70,000, 60,000. Saya tak pakai. Husband saya sampai marah saya. Awak nak buat apa duit? Sampai kita tak ada duit baru kita pakai. Buat apa kerja penat-penat? Dia kata buat apa? Kita ni jawab WhatsApp ni setiap hari.
Balik kerja jawab. Weekend tak ada buat benda lain, jawab je. So dia cakap, kenapa kita tak nak enjoy that money? Saya cakap, sampai bila kita rasa duit kita ni akan ada? Boleh ke kita buat bisnes ni? Adakah bisnes ni sustain? Itu benda yang saya fikir. Saya cakap, ada masa depan ke ni? Sebab itulah saya masuk, saya upgrade ilmu, saya jumpa Puan Ketika, and waktu tu saya pergi rumah Puan Ketika. Apa yang menyebabkan saya tertarik? Saya pergi rumah Puan Ketika panggil saya untuk saya share apa yang saya buat dalam bisnes saya. Saya buat bisnes 2016. Masa tu saya jumpa dia 2016. Saya dah 2 juta lebih dengan untuk company saya tu. So dia macam, apa saya buat sebagai seorang master stokis? Waktu tu saya jumpa Dr. Said. Dia cakap dengan saya ingat ini ayat dia. Dia cakap, you tahu tak, umur you berapa? Dan saya rasa saya masa tu 37 macam tu, 37, 38. You tahu tak, by 40, you dah kena ambil satu suplemen, dia cakap dengan saya. Dia pun cerita, suplemen ni bagus, ni kan. Saya macam, doktor, saya nak beli kat mana? Dia gelak, produk SKV lah. Start tu saya macam, wow. Nombor satu, saya juga waktu tu menjual produk kesihatan. Tapi, semua info produk kesihatan saya kena Google. Dia timbul perasaan, saya ni audit tau. Saya perlukan fakta. Bila saya Google sendiri dan saya tak tahu pun benda tu betul ke tak, perasaan saya rasa macam, betul ke aku buat ni? Tapi dekat SKV ada doktor. Masa tu ada rasa was-was lah. Dia rasa lah macam, betul ke kita Google ni? Betul ke jawapan Google? So, bila doktor terangkan dengan produk dia, saya macam, wow, ini kalau jual produk SKV ni, mudah banget ni. Mudah sangat. Because of produk kesihatan ni, benda yang kita nak jual ni, adalah benda yang melibatkan kesihatan orang lain. You bukan boleh sebarang jawab ke orang. Jual makeup boleh cakap. Jual lipstick warna merah, warna ni sesuai untuk kulit. Tapi benda yang melibatkan kesihatan ni melibatkan nyawa. So, bila benda macam ni, you kena ada solid info dan you kena ada pakar. Dan waktu tu saya cakap dengan husband saya, gila SKV, kalau dapat jual ni saya terpatut naik SKV ni. Pasal senang ni, kalau ada penyakit je kita tanya. So daripada situ, kita try produk Radiance waktu tu, yang doktor cakap tu adalah Radiance Platinum. Kita try Radiance Platinum, kita try Nutri, kita terus tertarik. Saya cakap dengan suami, Datuk Ira, Dr. Azizan selalu cakap, you berdosa kalau ada benda bagus, you tak share. Itu saya pegang. So saya cakap dengan suami, kita kena ni lah. Kita kena jual produk ni. So that's permulaan kita orang jadi stokis. Waktu tu kita nak jadi stokis SKV dengan bayaran RM10,000. So masa tu kita jumpa, because saya dah besar, dekat SKV waktu tu tak ada masa stokis. So dia cakap, doktor dengan point macam, ni, WO tak ada tempat untuk you, dia cakap. Pasal you dah besar ni, macam mana kita ada stokis je. Saya cakap dengan dia, saya besar di tempat lain. Saya tak tahu performance saya di tempat baru. So kalau di tempat baru ni, saya perlu ikut peraturan rules di tempat baru. Saya nak mula dengan stokis je. Saya tak suka kalau benda yang saya tak pernah buat, orang rasa, orang macam menaruh harapan. You dah buat benda sana bagus kan? Datang sini, you, apa panggil ni? You demand lah. You kan bagus. So itu bukan saya. Pasal saya tak tahu boleh jual ke tak. Saya pun sendiri tak pernah jual produk SKV. So saya cakap tak apa, saya nak jadi stokis. Itulah permulaannya dengan RM10,000 Disember 2016. Okay. So we come to today lah, Puan. Saya nak tanya soalan-soalan, saya suka korek ni. Saya tanya soalan-soalan yang mungkin panas sikit. 2 soalan terus. Ya. Pertama, apakah pencapaian yang paling best lah Puan pernah achieve kat SKV? Nombor 1. Nombor 2, yang agak sama soalannya. Apakah benda yang paling best Puan pernah beli dengan pendapatan yang Puan dapat daripada SKV? Okay. Benda paling best dalam SKV yang pernah saya dapat adalah banyak. Banyak, memang banyak. Saya join SKV, saya dapat sangat banyak miracle. Itu benda yang saya sendiri tak sangka. Saya rasa macam, saya tak pernah dapat benda-benda macam ni. Bagilah contoh. Bagi contoh especially gaji lah. Gaji. Saya masa saya income lah maksudnya? Ya, income. Bukan income, saya gaji lah. Saya masa tu, saya ada company kan. Satu cita-cita saya waktu saya bekerja, saya nak jadi board of directors. Kenapa? Pasal saya tengok board of directors public listed company ni, pergi meeting je, tak payah kerja sangat. Astagfirullahaladzim, minta maaf.
So waktu tu saya bercita-cita, saya cakap saya tak naklah kerja teruk-teruk, saya nak jadi board of directors. Saya dah register women directors. Dia kena umur 40 baru boleh join. So tak apalah, saya register dulu, saya join tu memang itu aim saya. And dalam SKV saya boleh dapat, saya jadi CEO juga, saya jadi board of director company saya sendiri. Oh, okay. Lagi best lah. Betul. Suka hati saya kan. Unlimited income. So itu first. Yang second ni, saya part saya punya gaji. Bila saya jadi company, walaupun saya company, saya ambil gaji. Saya because saya accounting kan. Budak accountant. So saya ambil gaji. Masa saya dengan bisnes sebelum ni, saya tak pernah capai dapat ambil gaji 10,000 based on gaji saya lama. Tak pernah. Walaupun gah lah 2 juta kot. 2 juta saya setahun, gaji tak boleh ambil 10,000. Tak cukup. Okay. Dengan SKV, saya boleh dapat 10,000. Tapi takkanlah buat bisnes nak sama gaji dengan... Betul. Dan Alhamdulillah, dari 10 pergi 20, pergi. Adalah. Berapa tu? Adalah. Dan itu gaji yang saya tak pernah rasa lah. Dan paling best lah, ini benda yang saya akan ingat dan insyaAllah saya memang nak repeat lah. Saya pernah dapat income, ini income 300,000 sebulan. Masya Allah. Tak pernah terfikir. Macam saya cakap, saya sampai call puan ketika waktu saya cakap, betul ke ni? Dia cakap betul, terima je dia cakap. Kalau Allah nak bagi tahu terima, tak payah soal. Saya siap tanya dengan ustaz, saya cakap, ini dugaan ke, ujian ke apa? Dia cakap Allah nak bagi, awak terima, awak diam, buat baik, tu je. Itu benda yang saya rasa, 300,000 tu gaji setahun kot. Betul. So tak setahun apa, 3 tahun lah. Ya, Sebulan 10,000. So itu benda yang saya rasa best. And apa yang saya beli? Benda paling best lah yang Puan pernah beli dengan Benda yang income. saya paling best saya beli, saya gunalah duit saya tu adalah saya pergi haji. Saya pergi haji dengan VIP package seorang hampir 100,000. Seorang hampir 100,000 Seorang. Masya Allah. Itu benda yang, itu saya memang aim, saya cakap dengan suami saya, bagaimana sekalipun saya nak pergi haji dengan package VIP. Alhamdulillah dengan SKV. And saya satu lagi. 2016 saya pergi IMKK, kan saya cakap saya pergi belajar dengan Datuk Ira, saya pergi IMKK waktu tu. Datuk Ira suruh tulis 101 impian. Masa saya nak pergi IMKK, saya ternampak satu kereta warna merah. Saya tak kenal kereta sebenarnya. Saya memang tak fikir pun nak kereta-kereta ni. Saya nampak satu kereta merah, saya cakap cantik juga. Nak tulis 101 impian, tak ada impian. Saya waktu bekerja, saya tidak ada impian kerana saya ni orang logik. Duit kau 10,000, suami pula kontraktor yang kena rolling duit. Kau tak payah berangan lah macam tu bagi saya. So, waktu dia suruh tulis impian, saya macam terpaksa cari, faham tak? Jadi masa saya tengah cari tu, saya teringat kereta tu. Saya teringat kereta tu, saya cakap, saya bertanya, apa kereta yang saya jumpa tadi tu? Saya tak tahu, saya tak kenal. Lepas tu, husband saya ke kakak saya cakap, Evoque tu, itu Evoque Range Rover. Oh, okey. Saya tulis 2016 dan Alhamdulillah 2022 saya dapat kereta tu. Alhamdulillah. Warna merah? Warna merah, sebiji. Exactly. Masya Allah. Okey, Puan. Saya tahu ni, Puan hampir seluruh keluarga Puan sertai SKV. Cerita sikit kenapa? Okey. Saya ni orang yang saya suka share sebenarnya. Saya suka share. Benda bagus saya share. Kedai makan sedap. Sampai adik-beradik saya tak boleh tolak lah kalau saya cakap. Dia macam sedap sangat ni. Sedap sangat macam beria. Bercakap tu beria. Kau cakap dari hati kan. So, bila buat bisnes SKV, masa tu, saya buat sebelum tu lah. Saya cerita buat bisnes SKV. Adik-beradik saya tengok saya buat, cakap, boleh buat duit ke kak? Adik-beradik saya memang kerja bagus lah semua. So, saya cakap, okey lah. Especially waktu defense tu. Saya pula orang yang, kalau ada benda baik, buat apa nak makan seorang? Biarlah makan beramai-ramai. So, saya cakap, buat sekarang. Ni tengah. Lah. Inilah masanya. Kakak adik semua. Inilah masa yang kita kena kawat. Saya cakap. So, dia cakap, okey, so nak buat apa? FBX. Saya kan ngerti FBX je. FBX semua orang. Buat. Diorang buat. Habis defend, tak ada apa. Saya macam, alamak, kita dalam keadaan transition, tak tahu nak buat produk mana. So,
senyap sikit adik-adik saya. Saya tak share. Saya adalah orang yang saya tak akan cerita benda-benda yang Tak betul. tak betul. So saya akan cakap lah, saya akan senyap, dia pun senyap. Masuk My Tropic. Masa tu 2023 kita nak start dengan My Tropic ni. Saya nampak, boleh pergi ni. Saya cakap balik dengan adik-adik saya, jom My Tropic. So saya cakap boleh, you tak payah jumpa orang. Adik-adik saya pun macam saya, tak suka menjual, tak boleh nak sebut. Belilah. Tak boleh. Dulu. So dia cakap, okey lah kalau you cakap, apa salahnya you nak tambah duit? You ada duit nanti tak kosong hidup you. Gitu. Tak nak, tak apa, bagi orang. Saya cakap macam tu. So kakak saya, adik saya yang perempuan, Syafa tu, dia memang mata duitan. Jadi saya petik sikit duit ni, dia macam join. Kakak saya tak. Kakak saya jenis yang santai-santai tapi dia suka nak tolong orang. So saya cakap, Kak boleh tolong ramai orang Kak. So itu join dan Alhamdulillah kakak dengan adik saya ni dua-dua top leader lah. Alhamdulillah. So itulah yang saya buat. So dia orang ni sangat percayakan saya dan saya rasa sebab itu saya bertahan. Because of saya tahu dekat belakang saya ni ada orang yang perlukan saya untuk berdiri tegak. So di belakang saya ni ramai yang, Kak, apa kita nak buat? I see. So saya tak boleh goyang part tu. Tapi itu sebenarnya yang menjadi satu benda yang saya rasa penguat saya, push factor saya untuk buat lebih baik. Untuk terus saya rasa macam saya tak boleh buat biasa-biasa. Kalau saya buat biasa-biasa, di belakang saya akan buat kurang biasa. Bukan lebih biasa, kurang biasa. Saya kena buat luar biasa supaya tim saya buat luar biasa. Itu benda yang setiap hari saya akan fikir tim. Setiap hari saya rasa saya tak boleh buat biasa, saya tak boleh buat relax. Pasal tim akan tengok, dia relax. So kalau macam saya buat sesuatu, tim saya akan tengok, Kak ni buatlah. Gelabah semua orang. Semua buat. So itu menjadikan saya suka. Saya tak rasa itu sebagai pressure. Saya rasa itu sebagai penguat. Itulah sebagai satu benda yang push saya hari-hari. Okey Puan. Tadi segmen pertama kan Puan dengar tak yang kami bercerita tentang Petronas? So mungkin 16,000 orang akan kehilangan kerja. Sebenarnya the net effect lebih daripada 16,000 kerana dia ada implikasi makroekonomi. Jadi saya nak tanya Puan, sebagai pemimpin terbesar SKB, usahawan terbesar SKB, apa pesanan ataupun nasihat yang Puan boleh berikan kepada mereka? Okey, secara jujur Tuan Sam dengan Tuan Syafiq, pada saya, orang yang sesuai buat bisnes adalah orang bekerja. Macam you lah. Okay. Pasal pada saya kan, orang bekerja ni, satu advantage dia disiplin. Kita kerja, waktu masuk kita, bila kita dah diatur. Waktu rehat bila, waktu balik bila, waktu nak pergi meeting, kita semua diatur. Dan kita perlu ikut secara terpaksa atau sukarela, kita kena ikut because kita kerja. Dan itu sebenarnya yang mendidik mereka untuk jadi seorang yang disiplin. Dalam bisnes, disiplin is number one. You tak disiplin, memang hancur. Bisnes tu akan hancur. So, pada saya, kalau tanya saya berkenaan dengan orang bisnes, kalau tanya saya pasal orang-orang yang mungkin akan memang betul dia pergi, dia keluar, kalau dia terpilih, dia keluar dengan keadaan dia ada duit. Tapi duit yang kita ada tu berapa lama boleh bertahan? Duit ni tambah sekarang ni beli RM50 tak nampak. Beli RM100 rasa macam sikit je barang tapi dah 100. Dan sampai bila? Nak invest kat mana? Nak guna untuk seharian? Macam mana? So, pada saya, kalau zaman saya dulu, tahun 2015, orang masih lagi meniaga, ada kedai. Kena ada kedai. Nak meniaga, you sebut je nak meniaga, you kena ada satu kedai. Paling-paling tak you buka lah. You kena pergi menjual. Betul. You kena bawa produk, ambil produk ni, beli. Kena ada produk. Kalau you tak ada produk, orang tak beli because orang tak tahu. Simpan stok lah kata. Simpan stok. So, you kena ada produk. You kena pergi jumpa orang. Waktu tu, online tak glamour. Sekarang, Masya Allah. Duduk rumah je, ya Allah. Saya rasa macam, mudah betul dunia bisnes sekarang. You tak payah ada stok. Ada cukup lah kalau you ada satu. Satu tu jadikan modal you untuk buat you punya video, you punya marketing. Kalau you nak live, you ada satu dah cukup, you live. And especially kalau dalam SKB, saya rasa
saya paling bersyukur dalam SKV ni. Kenapa? Because of support. Dalam bisnes, kalau you tak ada support, Masya Allah, susah. You kena ada support. And support, you siapa? You penjual, you seller, you stockist, you master stockist, tapi you still tidak ada power. And kalau kalau founder tak nampak apa yang diperlukan oleh field, base you tak boleh pergi ke mana pun. Tapi kat SKV, Masya Allah, support yang SKV bagi, especially management part, founder, dia kata tanya kita pula tu. Apa lagi you perlukan? Kita sampai malu. Macam, nak cakap apa perlukan, kena buat tak sale ni, tak buat lagi ni. Faham tak? So, dan marketing, biasanya, kalau kita jadi stockist ataupun kita jadi seller ni, kita kena buat marketing sendiri. Review produk kita nak bagi review, pergilah hantar. Tapi bayar, kita lah bayar. Keluarkanlah kos. Tak kat SKV, Masya Allah. Especially sekarang lah, Masya Allah. Banyak sangat KOL, banyak sangat. Bulan ni lah bulan antara yang saya rasa kalau siapa yang masih terfikir-fikir, siapa yang rasa macam boleh ke tak boleh, saya rasa tak payah fikirlah. This is the time. Ini masa yang sesuai. Because saya ingat waktu Defend nak naik, macam ni lah sekarang, macam sekarang. So, kita dah pernah rasa, that's why kita cakap. So, this is the time yang you kena come and join us. Tak reti lah. Ini, tak reti lah. Saya tak pernah buat bisnes, tak reti marketing. Allah, susah. Allahu Akbar. Saya bermula daripada tak reti. Tak ada langsung mindset nak berniaga. You at least you tahu. You rasa macam nak berniaga. Tapi tak reti. Saya langsung tak ada. You boleh belajar. Marketing ni benda yang teknikal yang you boleh belajar. Kalau you betul-betul nak, you belajar insyaAllah. Betul. Dan kita dekat SKV pun memang kata banyak sangatlah kelas marketing korang. Power pula tu. Dan memang kita sebenarnya di SKV bukan saja committed dan macam Puan Syabani ni kata tadi, we are always ready untuk support Nexus kita. Dan hari ni bersama-sama dengan kita, kita ada anak Puan Syabani ni. Tapi sebelum tu saya nak masuk sikit, kita dekat SKV ni sebenarnya committed untuk bantu 10,000 orang untuk jana pendapatan 4 angka sebulan. Dan untuk bulan ni sahaja kita dah spend, boleh share ke? Boleh. Okay, up to kalau Puan Syabani ni mungkin belum tahu, up to 10 million Masya Allah. untuk marketing sahaja. Leader biasanya macam ni semua, diorang dah buat untuk closing sahaja. Maksudnya awareness tu syarikat dah buat. Kita ada macam-macam KOL dan kita pun ada macam-macam segmen. Kalau kita dengar kat radio, dan semalam Puan dah bagi tahu, saya ingat itu saja. Puan kata kita tambah lagi. Maksudnya dah hari-hari dengar slot pagi dan petang, dan in between tu Puan decide untuk tambah lagi. So sebenarnya kita dekat SKV ni bukan kata kita support you sekadar mulut, tapi betul-betul kita buat. Betul. Dan ramai pun yang cakap sekarang ni, customer yang start cari SKV dan sangat-sangat rugi kalau you tak bersama-sama dengan kita untuk mulakan, orang kata apa, journey you sebagai Nexus lah. Syafiq, satu lagi Tuan Syafiq. Kita tak payah pegang stok. Betul. Pegang stok ni, zaman saya dulu, kalau pegang stok, you tak boleh jual stok, expired, you rugi. Betul. Ni, you masuk, you join, you try. Try, you tak rugi pun. You boleh jual, Alhamdulillah you untung. You tak boleh jual, tak apa. So, and penghantaran semua you buat. Masya Allah. Apa lagi nak? You fokus sales and marketing je. Senang kan? Stok tak payah pegang. You can kendalikan bisnes you di ujung jari. You boleh buat bisnes you di mana-mana saja. Dan sekarang saya nak tekankan, daripada apa yang Puan Syabani ni dah bagi tahu tadi, selari dengan misi SKV sekarang, di mana kita ingin bantu 10,000 orang untuk mencapai pendapatan 4 angka. Betul. So, saya nampak macam ramai orang perlukanlah bantuan ni Puan. Betul. So kita memang nekat nak bantu, dan ada pula pemimpin-pemimpin macam Puan Syabani ni, dan ramai juga orang yang kat luar sana dalam keadaan ketidaktentuan. Ya, dengan keadaan geopolitik yang tak tahu mana halang tuju dia. So saya rasa memang kita ni masa yang terbaiklah untuk kita lancarkan misi bantuan 10,000. Tuan, saya nak tambah sikit. Boleh, sila. Menjadi seorang stokis, reseller, agent ni, benda yang paling penting ukuah. Ya, betul. You kalau masuk,
masuk sesuatu tempat, you rasa you ni adalah orang asing, you tak akan happy. Tapi tidak di SKV. SKV Masya Allah. You masuk je, you rasa you dah kenal lama. You masuk tu rasa macam, aku ni baru masuk ke dah masuk setahun ni? Macam tu. Because budaya dia, culture yang dibina oleh Puan Kartika, oleh management SKV, oleh Dr. Syed tu menyebabkan kita rasa kita ni dalam family. Betul. Kita masuk kita rasa selamat. Kita masuk kita rasa kita nak berjaya sama-sama. Kita masuk kita rasa aku nak share. Aku dah buat sebotol ni, aku nak share dengan kau macam mana buat sebotol supaya kau pun dapat jual sebotol. Itu benda yang saya rasa mahal lah, itu mahal. Success together lah, instead of kita competing. Betul. Lah. Dan kalau kita tengok, Puan pun ada segmen juga setiap hari Selasa Morning Booster. Dan Puan sendiri turun padang. Betul. Hari tu baru landed kat China. Puan terus live stream. Dia nak pastikan kita semua berjaya sebagai usahawan SKV. Macam Puan Syahbani ni kata tadi, HQ sangat committed untuk bantu you. So persoalannya, adakah you ready untuk bersama-sama dengan kita? Okay. Ready ke nak dapat income 4 angka tu? Ya, betul. Okay, dan dengan itu, kita ada seorang lagi guest ni, Puan. Dah ditunggu tadi. Mungkin Puan Syahbani ni nak perkenalkan. Siapa yang Puan Syahbani ni bawa ni? Ini anak saya. Anak. Saya Danish Adar. Lupa. Anak ramai. Saya Danish Adar. Umur dia 17 tahun. So dia, ibu nak cakap ke? Boleh? Boleh. Dia adalah mild autism. Dia mild autism, dia more to Asperger lah. So Asperger tu dia more to genius part. Cuma isu orang yang Asperger ataupun mild autism ni, dia punya social dia tak okey. And dia pula macam tak boleh bising. Dia tak, lepas tu dia rasa kenapa dia tak sama macam orang lain. So masa kecil okey. Bila start dewasa kita start nampak. So Asperger ni is on the spectrum of autism. Dia socially awkward. So adik saya Danish ni umurnya 17 tahun. Mungkin Puan nak kongsi sikit. Apa perubahan yang Puan nampak daripada condition anak Puan yang mengalami Asperger ni sebelum dan selepas mengamalkan Mindtropic? Anak saya ni, because of dia mild autism, dia punya sensory is very bagi apa dia sensitif, very sensitif. So banyak benda dia tak makan. Jadi saya tak syorkan waktu tu, tapi saya risau. Satu, anak saya tak duduk sekolah public. Duduk sekolah public, dia kena bully. Because bagi dia, semua apa yang orang buat itu semuanya bergurau, walaupun orang sepak belakang dia, orang tumbuk muka dia. Semuanya pada dia bergurau saja? Bergurau. Semua orang baik. Itu gurau ibu. Waktu tu dia umur 10 tahun. Saya start rasa, tak boleh dah ni. And kita tahu dia macam lain. Tapi kita rasa macam, maybe anak kita tak ada sangat awareness pada waktu tu. So kita hantar dia international school. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dengan bisnes. Sebab bisnes dengan SKV, saya dapat hantar dia pergi international school, Bernie Bunch. So saya hantar dia orang kat sana, dekat situ cikgu cakap, Puan, cuba Puan pergi diagnose. Kita diagnose, dia terus rasa macam, doktor cakap betul dia ada, dia rasa happy. Dia baru rasa, that's why dia special. Dia cakap, dia tanya, ibu ada special kan? Dia cakap, ya, you special. So baru dia rasa relax, baru dia rasa, dia rasa pressure because of abang dan kakak dia excellent. She was diagnosed at what age? 10 years old. Baik. So waktu tu, dia pergi sekolah, masuk sekolah menengah. Tapi dia tak masuk sekolah menengah, dia masuk college. Kita tak nampak. Saya ni anak nombor 1 dengan nombor 2, duduk seorang SBP, seorang MRSM. Jadi kita punya expectation tu tinggi. So bila kita tengok dia dekat sekolah, kita rasa macam biar ni macam mana ni. Result dia kalau tak G, E. Kalau tak UG kan. Tak ada. BM English je A. English memang super A. Yang lain Masya Allah, saya tak pernah, even saya sendiri tak pernah dapat E lah. Rasa macam habislah saya ni. Dia ambil IGCSE. So bulan 5 2023, anak saudara saya Wan Hifzah
result dia cemerlang dekat SPM. Masa tu saya start rasa, oh tak boleh jadi ni. Walaupun waktu tu saya tahu dia mungkin dia tak ambil. Tapi saya cakap tak boleh. Saya kena bagi dia cuba. Waktu tu dia tak suka pergi sekolah. Dia sikit-sikit demam. Padahal tak demam pun. Ibu. Ada sakit kepala. Dia cakap. Lepas tu dia cakap, dia tahu tak pergi sekolah. Homework tak buat. Balik tak pernah sentuh buku. Dan bila cakap sekolah macam, cikgu selalu cakap, cikgu selalu rasa macam ada ni, ada tu, ada tak buat homework, ada tak bercakap, ada macam-macam. So kita macam, okey tak boleh dan kita tak boleh tunggu. So bila kita tengok je Wan Hifzah, cousin dia tu, saya cakap, oh tak boleh, ada ambil main tropik. Tapi ada tak boleh dia punya tu, dia cakap, dia punya rasa dia. Because dia sensory dia. Sensory dia. Saya cakap tak apa, ada telan macam ubat. Betul kan? Ibu cakap macam tu kan? So dia ambil, dia telan. Dia buatlah. Dia adalah anak yang mendengar kata. Ini anak yang memang baiklah. Dia mendengar kata. Dia ambil, dia telan dengan air. Every day. Kita start nampak. Nombor 1, senang bangun pagi. Kejut, zap bangun. Solat. Mandi, solat. Nombor 2, yang selalu nak sakit tu, tak ada. Suka pergi sekolah. Oh, masa tu saya cakap, wow, okey. Yang ketiga, dia start cakap dengan saya, ibu, ada nak last paper, dia cakap. Maksudnya apa? Nak buat revision. Oh, saya happy. Saya sangat rasa, saya sebenarnya dengan dia, saya tak menjangkakan dia untuk dapat excellent. Saya cukuplah, saya tak naklah gagal, tu je. So kita nampak, tapi kita start nampak dia punya peningkatan. Daripada dia dapat EUG tu yang dapat 4/100. 4/100, saya cakap tak pernah aku dapat 4/100 ni. So dia start dapat, kita nampak, progress. Oh, kita sangat happy. Walaupun dia dapat C, dia dapat D pun, tapi daripada E tu, kita nampak, kita cakap, oh ada good. So, bila dapat exam betul, dia ambil, apa dah? Paper ada berapa? 6. So, matematik, English, chemist, bio, fizik, and BM. So, Science stream lah. Science stream. Okay. So, daripada situ, dia dapat 4A, 1B, 1C. Luar biasa. InsyaAllah. Itu Tahu bukan tak peningkatan apa? yang sikit tu. A dia apa tahu? Banyak. Biasalah BM, BI tu tak apa. Normal. Apa? Bio dengan chemistry. Bio and chemistry A. Right. B, fizik. Now, Puan, dalam setting yang kita tengah interview sekarang, lampu, kamera, do you think before this, how would Ada behave dalam keadaan macam ni? Saya tak rasa dia. Ini benda yang saya terkejut. Saya dapat cik dia tanya saya, Nini boleh tak kita nak interview your son? Saya gelak. Saya cakap, oh taklah, saya cakap, dia tak akan nak. Saya cakap macam tu. Ada lah, you behave. Dia tak akan nak. Right. Lepas tu cik dia cakap, cubalah tanya, dia cakap. Saya cakap, saya boleh cuba tapi saya tak janji, saya cakap. Saya tanya dia, Adar, SKV nak interview boleh tak? Ikutlah Adar, ibu tak kisah Adar boleh ke tak? Okey, saya cakap, what? Okey. So bermaksud confidence level dia naik. Right. So itu benda yang saya rasa, You sendiri sebagai ibu tak percaya? tak. So tu saya takut. Tadi kan korang-korang bercakap dengan dia, saya lari pasal saya takut. Right. Dia rasa apa ke. So on that note, can Uncle ask you a few questions? Yeah. Right. How old are you, Ada? I'm turning 17. 2017. Yeah. Saya terpaksa cakap English because Ada ni dia lebih comfortable untuk betul-betul bahasa English. Betul ya? Betul. Puan? So you're 17 years old. When you were in school, what was your favorite subject? Science-related things like biology, chemistry, maybe physics. Physics as well. Those are the subjects you scored. Physics I got Physics. B. Wait, no. Physics I got B, but like biology and chemistry I got A. B for physics is not a bad result, you know. Oh. Yeah. What's your hobby? What you like to do? Video It's kind of games? embarrassing to say, but It's okay. You can share it. just play video games. Yeah, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. It's a career nowadays. For some people, yeah. You like to play video games. What's your favorite game? It's pretty old. It's like a shooter game. All right. Team Fortress 2. Okay. for sure. Okay, right. Now, I just have one more question for you. When you grow up, what would you like to be?
I'm pretty unclear about that right now, but I think I'd like to be like an expert in science. Experience as scientist. Scientist. Yeah. Right, well done. Well, I think Puan, you must be very proud of Yeah, Ada. yeah. I mean, kita nampak progress dia tu kan. And as a parent, I think ini adalah satu pulangan yang tak boleh beli dengan duit. Betul. Right? You cannot buy this money. And I can see that Ada is very confident. He can speak. You know, kalau bandingkan dengan keadaan dulu kan. Ya, tak adalah, tak buka. Memang tak lah, buka. memang tak. Masya Allah, ini dia cakap very clear. Yeah. Kalau tidak, tak dengar. Ada, how many tablets do you good job. take per day? How many tablets of Mind Tropic do you consume? 2. 2 tablets. tablets. One in the morning and One in the evening. evening. Yeah. Okay, Uncle hope all the best for you. Thank you Puan for the sharing. Dia akan masuk intake ni. Yeah. Oh, Apa intact. ada ambil apa? Geography, biology dengan chemistry lah. Right. For A level. Right. I see. Tadi pun actually ada requested for one Mind Tropic, right? Yeah. Yeah. Wait, I took 2. Oh, you took 2 just now? Yeah. Oh, okay. Okay. Ini memang yang ada request sendiri bukan dipaksa No one force you to take, right? You just take 2 just now on your own, right? Yeah. Okay. Oh, ada nak cerita pasal tu. Apa ada rasa? Yeah, before this interview, like before I took my topic, I was very scared for my. Yeah, I was very scared. I thought that I would never get any words to come out of my mouth, but You mean for this interview? yeah, You're speaking very well. Yeah. yeah. But then I took one. Then I took one my tropic tablet, and then When was that? It's like 7:30. Okay. Oh, Just before you when you arrived here. Yeah, Okay. and then I felt less anxious. Right. I felt very confident. Yeah. You seem very relaxed and confident. Well done, Ada. Your mom must be very proud of you. Congratulations. Yeah. Congratulations. Tahniah, Puan. And Yeah. thank you for Alhamdulillah. joining Agak us touching today. lah cerita ni. Masya Allah, Yeah, Masya Allah. yeah. And we would like to cakap English pula. Kita ingin mengucapkan terima kasih ya kepada adik Ada dan kepada Puan Syaban ini. Dan dengan itu kita akan move on to the next topic. Dan sebelum tu tak apa dulu pengen kita tengok video yang akan dikongsikan ni. Okay. Walaupun hampir semua kanak-kanak Malaysia ke sekolah, lebih 42% murid berumur 10 tahun masih belum mahir membaca. Dan bila mereka masuk sekolah menengah, lebih 75,000 pelajar tercicir sebelum tingkatan 5. Dari kecil mereka sudah ketinggalan dan semakin lama mereka semakin hilang keyakinan, hilang semangat, hilang masa depan. Anak saya selalu mengadu, tak faham bila cikgu ajar. Bila baca buku, dia kata tak ingat. Saya takut dia makin ketinggalan. Bayangkan kalau mereka boleh fokus di kelas. Bayangkan kalau mereka mudah ingat apa yang dipelajari. Bayangkan kalau mereka rasa yakin setiap kali masuk sekolah. Bila minda anak lebih tajam, belajar jadi lebih mudah dan masa depan jadi lebih cerah. Inilah peranan SKB. Dengan Mind Tropic, tablet kunyah dengan formulasi saintifik, kami bantu tingkatkan fokus, daya ingatan dan motivasi pelajar dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pakar mendapati bila pelajar lebih fokus, prestasi akademik mereka meningkat dan risiko tercicir dapat dikurangkan. Bersama SKB, kita bangunkan generasi yang lebih bijak, lebih fokus, lebih hebat. Kerana bila otak bijak, hidup pasti hebat. Okey, kita sudah pun sampai ke segmen terakhir kita. So dengan itu saya ingin recap balik daripada berita yang trending kita kongsi tadi. Petronas. Petronas ya, because best ni kan kita berkongsi sesi tentang apa yang ada implikasi tentang Ekonomi. dan kesihatan. Jadi saya nak ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ni, ya, saya minta anda pertimbangkan, ya, tengok apa yang anda boleh lakukan dengan, apa yang anda boleh capai dengan SKB, seperti apa yang dah dikongsikan oleh Puan Syabadini tadi. So untuk dengan itu saya minta mereka-mereka yang menjemput anda mendengar ni, ya, cuba terus kontak, ya, kepada orang yang anda jemput tadi
untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang peluang SKV. Dan untuk anda, kalau kita dengar tadilah tentang cabaran Petronas tadi, Betul. Syafiq, keadaan tidak tentu, keadaan ekonomi, kita perlukan mungkin second source of income. Cara paling baiklah untuk kita menangani masalah ini ialah mulakan perniagaan anda dengan SKV. Betul. Dan Start untuk, now lah. Start now. Untuk mulakan perniagaan anda dengan SKV, anda cuma perlukan modal sebanyak RM70 sahaja. RM70 tu sangat rendah lah sebenarnya. Ya. Dan bukan itu saja Syafiq. When you mulakan perniagaan anda dengan RM70, anda dapat main tropik yang bernilai RM70. So macam beli produk tapi semuanya dah join SKV. Dan boleh start perniagaan anda, ya. Dan insya-Allah lah anda juga boleh jadi berjaya seperti Puan Syahbani ini tadi. Okey, so itu pesanan pertama saya lah. So, dengan itu kita akhiri sesi best kita pada episod yang pertama. So, saya akhiri dengan sedikit pesanan iaitu marilah kita sama-sama bina SKV Success Team. Dan itulah sebenarnya maksud best, dan saya Syafiq, kita bersama-sama dengan Sam. Kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.